Hadis ke-26, pelbagai cara sedekah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi manusia dituntut supaya bersedekah pada setiap kali terbitnya matahari. Perbuatan mendamaikan antara dua orang ialah sedekah, dan menolong seorang untuk naik ke atas binatang tunggangannya atau mengangkat barang ke atas kenderaannya ialah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk pergi menunaikan solat ialah sedekah. Dan perbuatan mengalihkan perkara yang mengganggu orang ramai dari jalan juga ialah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pengajaran hadis. Pertama, sedekah boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk seperti menggunakan kekuatan fizikal, perkataan yang baik, idea, kepakaran dan sebagainya. Kedua, hadis ini juga menunjukkan keutamaan mendamaikan pihak yang berselisih dan dikira mendapat pahala sedekah. Ketiga, memberikan pertolongan kepada orang lain ialah perkara yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekadar membantu untuk mengangkat barang-barangnya. Keempat, dalam hadis ini juga menjelaskan mengenai keutamaan berjalan kaki ke masjid dan mengalihkan sesuatu yang mendatangkan bahaya kepada orang lain juga dikira mendapat pahala bersedekah.